Assalamualaikum. Okey, untuk hari ini kita nak ajar berkenaan dengan topik penjelmaan iaitu subtopik yang pertama iaitu translasi. Okey, alright. Jom kita mulakan dengan soalan yang berikutnya. Okey, sebelum kita mulakan dengan soalan, kita kena tahu konsep-konsep yang terlibat di dalam topik translasi iaitu notation dia adalah dalam bentuk X dan Y. Okey, so X ni adalah value pergerakan pada paksi X, okey. Paksi X dan ini adalah untuk nilai pergerakan pada paksi Y. Okey. Alright. So sama juga konsep dia, bila kita gerak ke arah ini untuk paksi X, okey. Bila kita gerak ke arah kanan, nilai kita adalah positif. Okey, bila kita gerak ke arah kiri, nilai kita adalah negatif. Okey, ini untuk X. Alright. Okay. Bila untuk Y, bila kita pergerakan kita naik ke atas, nilai kita adalah positif. Okay. Dan bila kita turun ke bawah, nilai kita akan menjadi negatif. Okay. So ini konsep yang kita kena tahu. Okay. Contoh. Okay, kat sini katakanlah kita buat bentuk kat sini adalah, okay, kita buat objek kat sini. Okay, let's say objek kat sini, kita buat bentuk segi empat. Okay, katakan segi empat. So, this is our object. So, katakanlah kita punya image kita dekat sini. Okay, image kita dekat sini. So, kita nak kira berapa translasi dia ataupun translation dia. So, bila kita mula dengan kat sini, okay, bucu kat sini, bucu kita pun kena kat sini juga, last kali, okay. So, kalau kita mula bucu kita dekat sini, so kita kena stop dekat sini. Okay, so I'll start dekat this part. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nampak tak? Nilai kita untuk X adalah 8. Okay, now kita nak turun ke bawah. Bila turun ke bawah, nilai kita negatif. 1, 2, 3, 4. Okay, so nampak tak? Kita berhenti dekat sini sebab kita mula dekat bucu sini. Okay. So, now kita turun berapa? 1, 2, 3, 4. So, dia akan jadi negatif 4. Okay, kejap. Negatif 4. Okay. So, now kita nak pergi ke soalan yang seterusnya. Okay. Okay, contoh. Kalau teacher bagi bentuk objek dia dekat sini. Alright. Kita buat bentuk kat sini. Okay. Okay. So, kita punya image kita katakanlah dekat sini. Okay. Okay, sama juga konsep dia. Okay. So, kalau kita mulakan dekat sini. Okay, dekat sini. Bucu dia. Okay. So, kita akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nampak tak? So, pergerakan kita ke kanan. Jadi, dia adalah positif 11. Now, kita nak naik atas. Okay. 1, 2, 3, 4. So, dia akan jadi 4, 11, 4. Okay. Right, senang macam ni. So, ingat dekat sini adalah kita punya objek. Dan sini adalah kita punya image. Okay. Next. Macam mana pula kalau teacher bagi objek kita dekat sini? Dekat sini kita buat. Katakan kita punya objek dekat sini. Okay. Kita buat. So, satu lagi kita punya nilai adalah dekat sini. Okay, berapa kita punya translasi kita ataupun pergerakan kita. Okay, katakanlah teacher nak mula dekat sini. Okay, and mulakan kat sini. So, kita kira dulu ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita punya translation kita gerak kanan adalah positif 6. So, kita turun bawah. 1, 2, 3. Nampak tak? Kita berhentikan dekat sini. Okay, kita berhentikan dekat sini. So, kita akan dapat negatif 3. Okay, alright. So, now. So, sekarang faham tak? This is our object. Okay, ini adalah objek kita. Dan ini adalah image kita. Alright. So, now kita teruskan soalan.
Okay, macam mana pula kalau dia bermula dekat sini? Okay, dia mula dekat sini. Okay, kita mula dekat sini. Sini, and then dia end up dekat sini. Ingat, bucu mana yang kita ambil, bucu tu juga yang kita kena stop kat dia, okay? So, this is our object and this is our image. So, kalau teacher gerak kat sini, okay? Kalau teacher mulakan dekat sini, so end up teacher kena stop dekat sini. Okay? So, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dia adalah 6, positif 6. So, kita gerak ke kanan. So, kita naik. 1, 2. So, dia adalah positif 2. Jadi, translation kita adalah 6, 2. Okay? Alright, next. Okay, macam mana pula kalau kita bermula dekat sini? Okay, kita gerak kat sini. Okay, objek kita kata kat sini. And dekat sini. Okay. So, katakanlah this is our object and this is our image. Okay. So, apa pergerakan kita? So, sama juga. Okay, tengok kalau kita mulakan dekat sini. Okay. Teacher mulakan dekat sini. So, teacher kena stop dekat sini juga. Okay. So, tengok kita gerak. 1, 2, 3, 4, 5. So, kita punya translation kita adalah positif 5. Ada tak sebarang Y kita naik turun? Tak ada. So, kosong. Okay? Right, next. Okay, now. Cuba dapatkan nilai ni untuk teacher. Okay, berapa? Kalau kita punya nilai dekat sini. Okay, our object kita adalah kat sini. Object. So, image kita adalah kat sini. Okay, image kita adalah di sini. So, berapa translation dia? Okay, okay. So, this is our I. Our I, okay, translation kita. So, berapa? So, now kita kira. Okay. Ambil paksi X dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so maksudnya untuk paksi X kita adalah 11. Okay, so berapa yang Y? Okay, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kita adalah negatif 6 sebab kita turun ke bawah. So 11 dengan negatif 6. Okay, now. Okay, okay. Macam mana pula dengan yang ini? Okay, katakanlah dekat sini. Okay, nilai kita kat sini. Okay, so this is our object and image kita kat sini. Okay, so this is our image. Okay, so now kita nak gerak. Okay, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8, 9, 10, 11. Okay, so positif ke negatif? Negatif 11. Kenapa? Sebab kita gerak ke arah kiri. Okay, so now kita nak turun ke bawah. Ingat, kita mula kat bucu sini, kita kena stop dekat bucu sini juga. Dekat area sini. Okay, so kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jawapan dia adalah negatif 6. Alright? Okay, sampai sini dulu video kita untuk hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel teacher and follow teacher punya Instagram insyaAllah. Saya akan upload banyak lagi video berkenaan dengan topik matematik insyaAllah. Assalamualaikum.